Maksud dia, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah pandanganmu tentang isteri-isteri kami? Jadi sahabat ni tanyalah kan pada Rasulullah, apa pandangan ya Rasulullah tentang isteri-isteri ni, isteri-isteri kami ni? Apa yang perlu, masuk dia di sini, apa yang kewajipan yang perlu kami laksanakan pada mereka, kan, tanggungjawab kami kepada isteri-isteri ni. Jadi Rasulullah menjawab dengan sabdanya, berilah mereka makan. At'imuhunna mimma ta'kulun. Berilah mereka makan seperti mana apa yang kamu makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang hormati Tuan Pengerusi, yang muliakan Tuan Imam, ahli jawatan Mukassar Surau, tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya dapat kita bertemu untuk meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqhul Manhaji Mazhab Syafi'i dalam bab munakahat ini. Dan kita hari itu kita dah masuk tajuk berkaitan dengan nafkah, ya, nafkah. Jadi siapakah, apakah nafkah-nafkah yang wajib, ya? Ada nafkah yang bapa kepada anak, ya, anak kepada bapa, seorang suami kepada isteri dan kadar-kadarnya kita masuk pada hari inilah berkaitan dengan kadar nafkah, ya, dengan kadar nafkah bagi seorang suami yang nak diberikan kepada isterinya. Kita berhenti kat situ dulu. Kalau dalam catatan saya ni kita berhenti bulan 2 sebelum puasa, puasa 19 bulan 2, kan, ini 14 bulan 2 itu berhenti. InsyaAllah pada malam ni kita teruskan iaitu kita masuk, iaitu tentu kadar bagi menentukan nafkah yang diberikan oleh suami kepada isterinya. Jadi dia sebutkan dalam kitab ni oleh pengarang, bagi menentukan tahap suami, pandangan uruf adalah penentu. Jadi nak bagi nafkah tu dia tengok tahap suami juga. Kalau suami tu seorang yang kaya, berapakah kadar yang dia perlu sediakan untuk isterinya, ya? Kalau suami yang sederhana, berapa? Kalau suami yang miskin, berapa? Suami yang kaya, ya, dikendaki memberi nafkah seperti berikut. Ni kalau suami yang kaya, dia kena sediakan nafkah kepada isterinya seperti berikut, iaitu pertamanya 2 cupak makanan asasi penduduk tempatan setiap hari, termasuk keperluan untuk menjadikannya makanan. Suami juga boleh memberikan makanan yang sedia untuk dimakan. Okey, 2 cupak makanan asasi. Jangan kalau kata kita sediakan beras lah, kan. Jangan beras saja, kena ambil kira juga benda macam mana nak masak sampai jadi nasi tu, kan. Kenalah ada periuk dia, kenalah ada bahan-bahan lain dia, kan. Ataupun kalau suami tu dia mampu, dia kata tak payah isteri tak payah masak, dia sediakan, dia order je sekarang, kan. Dia order je, tiap-tiap hari restoran hantar makanan kat rumah.
isteri rehat dia, itu pun boleh ya. Dia boleh bagi makan yang untuk sedia dimakan pun boleh, tapi bukan mi segera. Itu segera dimakan kan. Ini yang makanan yang telah bermasak, yang sedia untuk dimakan. Jadi isteri tu tak perlulah sibuk-sibuk nak basuh beras, nak menumih barang dan sebagainya kan. Yang keduanya, lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang kaya tempat itu. Jadi ulama fiqh dia telah membincangkan perkara ini dengan panjang lebar, tetapi keadaan sebenarnya adalah merujuk kepada pandangan umum penduduk tempatan kan, pada uruf dia. Kalau katalah orang kaya kawasan kawasan Kesuma ni, apa lauk dia hari-hari? Kan, kalau kata ikan, dia makan ikan apa? Kan, ikan merah. Okey, ikan merah lah. Boleh tahan juga harga kan, ikan merah kan. Makan tengah hari ikan merah, makan malam ikan bawal. Jadi itu standard orang yang berada kumpulan apa T20 sini kan. Kawasan ni kalau kata T20 punya ke, itu dia punya menu. Maka kalau suami yang kaya tadi tu, itulah dia akan menyediakan makanan kebiasaan bagi orang kaya di tempat itu. Dia merujuk kepada uruf, iaitu pandangan umum penduduk tempatan, kan. Dan yang ketiganya, pakaian yang sesuai dengan isteri orang yang berkemampuan di tempat itu. Kalau kita raya-raya kita beli pakaian untuk isteri, yalah, kalau apa, order Shopee pun ada juga kan, bawah pada 100 dapat dah. Tapi kalau standard orang kaya kawasan ni, berapa? Baju kurung dia harga paling tidak 500 sepasang, kan. Jadi kalau suami yang kaya tadi tu, dia kena sedia macam tu, ikut macam tu, ikut uruf dia. Kawan ni sepasang 500. Kalau kita bolehlah pakai baju apa, brand apa banyak dalam Shopee kan, beli yang tak payah gosok lah, apa semua macam-macam lah. Siap ada lagu dekat radio kan. Itu kalau kita. Tapi kalau level orang kaya, dia akan tengok uruf situ, sesuai dengan orang yang berkemampuan di tempat itu, mengikut pandangan umum dia, kan. Termasuklah ya, bukan pakaian dia saja, termasuklah perabot dia, tempat tidur dia, katil. Kita kalau katil yang beli set komplit kan, almari baju, lepas tu cermin, meja makeup, sekali katil, package 1,500 kan. Dia punya package 15,000. Ada kan, tak tahulah tidur tilam mama ni, saya tak tahu macam mana. Tak tahu nak rasa kan, macam hotel lah, macam kita duduk kat hotel lah kan, hotel 5 star macam tu lah, kan. Tapi payah nak lena juga tak kan, tidur hotel 5 star pun dia susah-susah. Ada yang tenang, bentang toto baring memang lebuh. Itu confirm. Kalau saya memang tu lah kan. Kalau tilam tebal-tebal ni saya payah. Kalau outstation tidur kat hotel memang payah nak lena, betul, memang payah nak lena. Tapi kalau kat rumah toto biasa je, tak batal, azan subuh baru bangun, tak sedar dah kan. Jadi itu perkakas-perkakas dapur dia. Kalau kita pinggan mangkuk kita level-level macam mana kan, satu set 2-300. Mungkin dia punya, kalau orang kaya situ, satu set 2-3 ribu. Banyak atau sedikitnya bergantung kepada keperluan isteri tersebut. Kalau isteri tu jenis rajin masak, kejap dia nak periuk ni, kejap nak periuk ni, kejap nak pinggan tu, lepas tu rajin buat parti kat rumah kan. Pinggan mangkuk kena banyak lah pula. Bulan ni panggil grup ni datang rumah, masak-masak, makan-makan, jadi pinggan mangkuk kena lah banyak. Itu pada pandangan umum dia, orang kaya di kawasan tu ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan
dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Sepatutnya macam mana? Macam itulah kan, kalau orang kaya macam ni, kalau orang sederhana macam ni, kalau orang miskin macam ni dia punya level. Habis itu orang kaya. Sekarang ni kita masuk orang yang sederhana. Orang kata macam kita ni lah, nak kata miskin sangat tak, kaya sangat tak, cukup-cukup lah kan. Kalau kita ni majoriti kita yang duduk rumah teres, rumah macam ni, orang biasa-biasa je lah kan. Jadi suami yang sederhana kemampuannya wajib untuk memberi nafkah berikut. Yang pertamanya, 1 cupak setengah makanan asasi penduduk tempatan setiap hari. Termasuklah sama je tadi, termasuklah keperluan untuk menjadikannya makanan, ataupun kita memberikan pada isteri tadi tu makanan yang sedia untuk dimakan. Boleh beli kat restoran ke kalau tak ni kan, tapi kadarnya kurang sikit. Kalau yang kaya tadi 2 cupak, kalau yang sederhana ni 1 cupak setengah, besertalah bahan-bahannya. Kalau ada bawang-bawangnya, apa rencah-rencahnya kena sedia sekali. Jangan beras saja. Dan keduanya, lauk pauk yang menjadi kebiasaan golongan pertengahan penduduk tempatan kan. Kalau macam kita, macam mana agaknya kan, berapa ujung minggu pergi pasar beranang beli kan, ikan-ikan. Ikan apa kita beli kan, ikan kembung ke, adalah sikit udang ke, sotong. Orang kata standard kita, standard kita kan. Kita tak belilah ikan yang jenis mahal. Beli tu beli, tapi sekali-sekali, bukan makan hari-hari kan. Teringin nak rasa masak ikan merah beli. Itu pun saya pun dah lama tak beli kan, 3-4 bulan tak beli dah, tak pernah beli. Saya ingat tahun ni belum lagi. Beli yang merah jugalah, tapi tali piang merah, bukan ikan merah. Yang tu sedap kan, goreng garing, buat 3 rasa jalan. Anak pun suka makan yang tu. Yang tu ada, kalau kat pasar beranang tu memang best, yang ujung sekali tu. Dia jual fresh, hidup-hidup. Itu yang sedap makan tu. Dan yang ketiganya, pakaian yang sesuai dengan isteri golongan sederhana di kawasan itu, mengikut pada pandangan umum. Pandangan umum dia macam mana kan. Pakaian isteri kita biasanya harga dalam sekitar 100 ke 150, 200 macam tu kan. Tak adalah sampai sepasang 500 ke 1000 letih kita kan. Biasanya isteri kita ni akan pakai baju raya ke apa, ke baju baru, itulah harga dia. Bagi golongan yang sederhana pada pandangan umum kita itu okey. Termasuklah perabot tempat tidur, perkakas dapur, periuk belanga, pinggan mangkuk dan sebagainya kan. Banyak atau sikit untuk kita sediakan tu bergantung kepada keperluan isteri tu. Kalau isteri tu perlukan barang tu, kita sediakanlah, kita sediakan. Kalau isteri yang jenis rajin masak kan, rajin buat apa, buat kek, buat biskut, memang kena, bang belilah kita punya mixer baru, beli beli mixer baru, beli oven, tak boleh pakai dah oven ni, kena pakai, kena beli air fryer pula, beli kan. Jadi dia pulang ikut kemampuan dan kehendak, apa yang dia, keperluan dia, apa keperluan dia. Itu yang sederhana. Bagi suami yang fakir, bagi suami yang fakir, wajib bagi suami itu menyediakan, pertamanya, secupak makanan asasi menurut kebiasaan penduduk tempatan setiap hari. Dia kurang-kurang kan, tadi 2, 1,5, 1. Jadi lauk pauk yang keduanya, lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang golongan fakir miskin di tempat tu, apa dia biasanya kan. Kalau kata ikan tu ada kan, mungkin dia beli ikan sardin fresh tu kan, harga dia
boleh belilah, boleh dengar lah orang kata harga tu kan, bolehlah beli. Kalau sekilo tu dapatlah 7-8 ekor kan, sekilo dapat 7-8 ekor. Kalau ikan biasa, ikan senangin ke, ikan selar ke kan, dapat lah. Kalau sekilo dapat 5-6 ekor, okey. Itu yang sesuai. Dia kata bagi dia. Mungkin ayam ada tapi seminggu sekali kan, seminggu sekali ayam. Itu menu dia kan, orang yang biasa-biasa lah ya. Jadi yang ketiganya, pakaian yang layak bagi isteri-isteri yang setaraf dengannya yang tinggal di kawasan itu, kan. Itu sebutnya. Jadi menurut hadis dia kata kedudukan suami perlu diambil kira dalam masalah ini ya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Muawiyah Al-Kushairi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqultu ma taqulu fi nisa'ina qala at'imuhunna mimma ta'kulun waqsuhunna mimma taqtasun wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna. Maksud dia, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah pandanganmu tentang isteri-isteri kami? Jadi sahabat ni tanyalah kan pada Rasulullah, apa pandangan ya Rasulullah tentang isteri-isteri ni, isteri-isteri kami ni? Apa yang perlu, masuk dia di sini, apa yang kewajipan yang perlu kami laksanakan pada mereka, kan, tanggungjawab kami kepada isteri-isteri ni. Jadi Rasulullah menjawab dengan sabdanya, berilah mereka makan. At'imuhunna mimma ta'kulun, berilah mereka makan seperti mana apa yang kamu makan. So apa yang kita makan, itulah dia makan. Kan kalau kita tengok orang-orang dulu punya cerita lah kan, anak saya ni bukannya orang berada, kalau kahwin pun nanti apa yang dia makan itulah isterinya makan, katanya kan. Suami pun mula-mula kahwin dulu pun macam tu jugalah kan, apa abang makan itulah yang awak makan, apa yang abang mampu itulah yang kita sama-sama rasa, kan. Waqsuhunna mimma taksun, ya, berilah mereka pakaian sama seperti yang kamu pakai. Tapi ya dah, maksud dia bukan bagi pakaian kita, maksud dia kalau harga pakaian tu demikian, itulah yang dia harga untuk dia, kan. Kalau kita bagi, yalah, kalau orang salah faham ni, berilah mereka pakaian sama seperti kamu pakai, dia bagi bini dia kain pelekat, tak jadi. Dia bagi isteri pakai kain baju Melayu, tak jadi. Dia maksud dia di sini nilaian, nilaian kita kan. Kalau kita ada 3 pasang 4 pasang, maka untuk isteri tu pun juga 3-4 pasang, macam tu. Kalau kita beli kasut harga 100, maka untuk isteri tu pun harga lebih kurang macam tu. Dan janganlah pukul serta hina mereka. Jangan pukul isteri tu, utamanya di bahagian muka, ya, di bahagian muka. Memang ada larangan daripada hadis, ya. Jangan pukul muka dan jangan hina mereka. Gaduh je, awak ni kalau tak kahwin dengan saya, awak memang hidup merempat kat kampung. Wah, tu dah menghina dah tu kan. Jangan. Nafkah tambahan. Sebagai tambahan kepada nafkah isteri yang mengambil kira kedudukan suami yang berbeza-beza dan disebutkan dalam kitab ni adalah seperti berikut, ya. Pertamanya, rumah yang sesuai dengan kemampuan suami yang boleh didiami oleh isterinya, sekurang-kurangnya mempunyai keperluan asas yang wajar. Ya. Kita mampu beli rumah kawasan Kesuma, kita tak mampu nak beli rumah Eco-Majestic yang baru tu, tidak. Weh, sekali beli boleh dapat 3 rumah kita kan. Letih. Itu bukan kemampuan kita. So kemampuan kita sesuai lah dengan kemampuan kita kan. Jangan beli luar kemampuan, nanti sengsara dia panjang,
kan. Sengsara memang ikut kehendak, memang nak rumah macam tu, tapi ikut kemampuan kita. Kita mampu kawasan Kesuma ni, Kesuma lah. Dengan kemampuan gaji kita, pendapatan kita, mampu kat Kesuma ni, Kesuma. Tapi dalam tu dah ada dah, kurang-kurangnya keperluan asas dah ada dah, betul tak? Dah ada tilam katil, peti ais, mesin basuh, dapur, lagi apa, ada seti untuk duduk kan, ada TV-nya, cukup lah kan, cukup boleh duduk selesa, boleh selesa lah. Yang keduanya, semua peralatan untuk tujuan kebersihan, sabun basuh, sabun mandi, shampoo, ubat gigi, ya, semua tu alat-alat untuk kebersihan, untuk apa, sabun cuci lantai, banyaklah, penyapu, banyak benda-benda yang untuk digunakan untuk kebersihan. Begitu juga alat-alat solek dan perhiasan diri jika suami minta isteri berhias untuknya, kan. Bila suami minta isteri tu berhias, awak ni kena pakai cantik-cantik untuk saya, tak apa, dia kena beli. Isteri cakap, okey tak apa, abang beli lah alat solek untuk saya akan bersolek untuk suami, kan. Tapi ada juga yang kita bagi, tapi kebanyakan dia orang beli sendiri lah, kan. Beli pun ikut kemampuan lah, ya, ikut kemampuan. Janganlah beli lipstick sebatang 1,500 mampus. Ada kan, ada lipstick sebatang 1,500 ada. Tak lalu kita kan. Kita, kalau ada lipstick pun mungkin dalam harga 30-40 tu okey lagi. Kalau dah sebatang sampai 1,000 lebih, jenuh. Baru tengok sikit patah. Oh dah, bang patah bang, udah. Bukannya boleh sambung balik benda tu kan. Ketiganya, pembantu rumah, jika di rumah bapanya sebelum ini isteri mempunyai pembantu rumah yang khidmat untuknya. Ni kahwin, kes kahwin yang orang kaya lah ni, kan. Kahwin kita biasa-biasa dapat anak jutawan. Kat rumah dia dulu ada 7 orang pembantu rumah, adik-beradik dia 5 orang, setiap seorang 1 pembantu rumah yang jaga hal diri anak tu. Letih kat tu kan. Jadi suami wajib menyediakan seorang pembantu rumah yang boleh berkhidmat sekadar yang diperlukan oleh isterinya, sama ada suami di kalangan orang kaya, sederhana atau fakir. Kalau ni bukan 100% isteri tu serah pada pembantu rumah, kan, yang menyebabkan dia malas. Dia pembantu rumah ni untuk backup dia kan, untuk backup. Kalau dia kata tak apalah, masak-masak dia buat, tolong kemas-kemas rumah pembantu rumah buat, kan. Tolong tengok anak-anak membasuh ke apa ke, pembantu rumah buat. Kemas-kemas rumah pembantu rumah buat. Masak-memasak isteri buat. Okey. Bantu lain yang lain-lain kan. Itu sebagai bantu. Bukan 100% dia serah pada ni. Ya, suami boleh sediakan, itu ikut kemampuan dia, ya, ikut kemampuan dia. Yang keempat dia, pembantu rumah pula mestilah perempuan atau kanak-kanak lelaki mumayyiz yang belum baligh atau mahram isterinya, kan. Gaji pembantu rumah adalah tanggungjawab suami. Kalau suami, isteri minta ambil, maka itu bawah tanggungan suami. Tapi janganlah sampai mengasuh anak pun diserah bulat-bulat pada pembantu rumah, kan. Isteri buat, mengasuh anak ke, dia masak ke, mengemas-ngemas tu pembantu rumah buat. Jadi dia membantu, bukannya serah bulat-bulat sampai anak pun dia suruh kawan pembantu rumah tu jaga. Itu lepas tangan sungguh, kan. Habis tu isteri buat apa kat rumah, kan. Suami balik tak sambut juga, duduk dalam bilik je, tak ready. Dia tugas dia, kalau suami balik disambut suami tu depan pintu,
kedudukan nafkah isteri. Okey, jadi sebelum ni telah dijelaskan tentang perbezaan pemberian iaitu tamkin dengan pemilikan iaitu tamlik. Dalam perbahasan tentang nafkah usul kepada furu', nafkah furu' kepada usul, kan? Apa yang pemberian yang boleh, yang memang menjadi hak milik dia, macam mana, kan? Ataupun pemberian yang memang diberi tetap, secara tetap, banyak tu. Okey, apa maksud dia di sini ialah nafkah pemberian. Nafkah pemberian yakni yang disebutkan sebagai tamkin, jika isteri makan, minum dan tinggal bersama-sama suaminya sebagaimana kebiasaan pada hari ini, tanpa membuat perjanjian menentukan kadar makanan asasi, lauk pauk yang wajib diberikan kepada isteri, nafkah seperti ini dinamakan pemberian tamkin. Ia akan gugur dengan berlalunya masa, kan? Selalunya isteri kita macam kita sebutlah, kan, bila duduk dengan kita, apa abang makan itulah yang awak makan, kat mana abang tinggal di situlah awak tinggal sama, kan? Kita tak buat perjanjian. Isteri maksud dia, isteri ikut dia. Jadi nafkah yang tu dinamakan nafkah dalam bentuk pemberian. Dia terima je, kita bagi, dia terima je, yang tamkin tadi. Jadi kalau katalah kita miss nak bagi, kan, contohnya selalunya rumah kita ni kalau hari Rabu makan ayam, tiba-tiba ada satu hari Rabu tu kita tak beli ayam, kita beli ikan. Jadi isteri tak boleh tuntut, kenapa tak beli ayam hari Rabu, tak boleh tuntut, sebab itu dia kata ia akan gugur dengan berlalunya masa. Dah terlepas, dia tak boleh claim balik. Sebab itu pemberian, sebab dia pun tak ada tuntut apa-apa, dan dia pun memang rela. Apa abang makan, itulah saya makan bang. Mana abang tidur, situlah saya tidur. Abang duduk mana rumah, situlah saya ikut. Selesai, kan? Itu nafkah pemberian yang dinamakan sebagai tamkin. Okey. Nafkah pemilikan, tamlik. Jika seisteri itu dia kahwin-kahwin, dia suruh kita sign satu agreement, dia ada dah buat perjanjian untuk menentukan kadar nafkah yang suaminya dengan suaminya tadi itu, ataupun hakim mewajibkan suami memberi kadar nafkah yang tertentu kepada isteri, yang boleh dituntut walaupun masa sudah berlalu. Jadi nafkah ini dinamakan sebagai nafkah tamlik, iaitu pemilikan. Nafkah itu memang dalam perjanjian itu mesti dimiliki oleh isteri. Contoh kahwin-kahwin, buat perjanjian, suami hendaklah menyediakan pada isteri setiap hari Isnin ayam, hari Selasa ketam kan, hari Rabu sotong, hari Khamis daging, hari Jumaat ikan, Sabtu ikan, hari Ahad kambing. Dia dah senarai list, kan? Dan suami pun terima, sign, saya terima. Dan itu dituntut tu pun guna dengan cara hakim dah tentukan, kan? Dah sign dah. Jadi kalau suami tak ikut yang tu, suami kena ganti. Sebab bila dia dah tetapkan tu, nafkah itu menjadi nafkah tamlik, hak milik dia, yang wajib ditunaikan oleh suami. Setakat ni tak ada lagi dah. Setakat ni saya tak adalah, apa yang kita makan lah, kan? Telur pun telur lah. Jadilah, kan? Jadi dalam hal nafkah tamlik ni, sekiranya suami tak tunaikan ikut apa dalam perjanjian tadi tu, maka si isteri dia boleh menuntut sebarang gantian yang disukainya. Yang ni dia boleh tuntut. Sebab itu kita dah sama-sama akur untuk bagi sedia ikut ni. Kalau pakaian dia, kan, mesti setiap kali hari raya suami hendaklah menyediakan pakaian
bernilai 400 hingga ke 500 sepasang. Setahun sekali beg tangan mesti berharga 1,000. Kalau kita tak buat yang tu, kita pun dah akur, dah berjanji, so yang tu dia boleh tuntut, ya. Apa kesan pandangan umum, ya? Apa kesan pandangan umum, iaitu uruf tadi tu dalam menetapkan kadar nafkah? Ya, apa kesan dia? Dia ada memberi kesan juga tu, ya. Jadi sebelum ni telah dijelaskan kadar makanan asasi yang wajib diberikan kepada isteri, kan? Kita dah tahu lah, yang kaya 2 cupak, sederhana 1,5, miskin 1 cupak, dan beserta lauk-lauk pauknya, kan? Namun pandangan uruf, iaitu pandangan umum, sesuatu tempat pada sesuatu masa tidaklah berperanan sepenuhnya dalam menetapkan kadar tersebut. Kita ikut kebiasaan, tapi tak semestinya. Kalau kata area sini orang yang sederhana makan banyak ni, kan? Jadi kita kena ikut 100% tak? Dia kena tengok juga keperluan tadi tu, ya. Dia tidak, suatu tempat, suatu masa tidak berperanan. Dia bukan dia mesti 100% lah. Kita kena ikut yang tu, ya. Jadi namun dalam semua keadaan, kadar yang telah ditetapkan, ulama' telah tetapkan mengikut uruf tadi tu, bagi golongan kaya 2 cupak, bagi golongan sederhana 1,5 cupak, bagi golongan yang fakir 1 cupak, ya. Jadi suami hendaklah memberi makanan asasi atau bahan makanan asasi kepada isteri dia, ya, beserta keperluan yang boleh dijadikan makanan. Hal ini adalah kerana makanan asasi tidak boleh berubah dengan perbezaan pandangan umum, ya. Makanan asasi kita pada pandangan umum, kalau orang Malaysia ni, apa basic makanan asasi dia? Nasi. Kena nasi, ya. Tak boleh tukar. Awak kahwin dengan saya, kita makan gandum, betul. Kan? Hari-hari awak kena makan roti. Dah bercanggah dengan uruf, kan? Selain pada itu, ya, lauk pauk, pakaian seumpamanya yang ditetapkan berdasarkan uruf tadi itu dengan syarat tidak bertentangan syariat Islam. Ya, ikutlah. Kalau pakaian nak berapa, kan? Pakaian jenis apa nak kena sediakan tu pada uruf dia. Inilah kebiasaan dia. Kalau golongan sederhana di kawasan ini memang pakai pakaian ni, inilah dia. Jangan sampai bertentangan syariat. Dah tahu contohnya, kan, pakaian dia, kita kemampuan kita sekitar 100 ke 200, tapi dia tuntut sampai yang 2,000. Itu pakaian dia pula tak menepati syarak. Kan, lagi mahal pakaian tu kadang-kadang lagi tak tepat syarak, betul tak? Kan, lagi banyak terbuka lagi mahal. Tak percaya, pergi tengok, kan, pergi butik-butik yang dahsyat-dahsyat tu, lagi banyak terbuka baju tu lagi mahal. Orang lagi banyak tutup lagi mahal, kan? Jadi di sinilah, ya, pandangan umum iaitu uruf tadi, dia tak memberi kesan dalam kadar menentukan nafkah, ya, yang keterlaluan, yang sampai tahap membazir, ya, ataupun majlis-majlis kerajaan yang tidak bermanfaat. Asyik tiap bulan isteri buat parti kat rumah, letih kita. Kan, tiap bulan panggil kawan-kawan dia 20-30 orang. Besar modal kita nak keluar tu, kan. Kalau dia keluar sendiri lantak kau lah. Kan? Tapi kita nak kena keluar modal. Sekali buat, sekarang ni pun sekali buat jamuan raya panggil orang tu pun habis kat 1,000 juga dah, kan. Habis kat 1,000 juga tu. Itu tara-tara makan dalam 50 orang,
kan, 50 sampai 100 orang lebih kurang, panggil jemaah-jemaah yang dekat kerja jiran sebelah rumah tu pun cecah juga tu kan. Dengan ayamnya 4-5 ekor, lepas tu buat ni lemangnya dengan rendangnya dengan apa semua tu habis juga, dekat 1,000 juga tu habis duit kan. Kalau banyak duit tak apalah, boleh buat rumah terbuka besar-besaran kan. Itu pun sekali memang cecah bagi saya lah, paling tidak 20,000 kat tu kalau buat rumah terbuka besar-besaran tu kan. Sekarang ni tambah passion rumah terbuka, mesti ada seekor tergolek kambing benda tu pun, seekor pun siap-siap pun semua sekali dengan package dia punya potato lah, dia punya coleslaw lah, dengan apa sos dia pun semua kan, dengan mushroom soup, dengan roti dia tu, satu set pun dah 1,800 seekor kambing sekali dengan kelengkapan tu kan. Tu pun dah berapa dah kan. Jadi dia tak terikat dah, bukan kata pandangan umum tu dia mengikat 100%. Dia bergantung juga kepada kemampuan kedudukan suami tu ya. Suami tidak mampu memberi nafkah, apa cerita? Apabila suami yang kaya dia mengalami kesempitan hidup hingga tahap sederhana atau fakir, asalnya memang kaya raya lah kan, kat rumah dia hari-hari makan ayam Turki mahal ayam Turki tu seekor apa kan, ataupun ayam kampung ke kan. Jadi sampai tahap sederhana atau fakir maka kesempitan tersebut tidak memberi kesan kepadanya. Isteri mestilah setia bersama-sama suaminya dan menerima apa jua yang berlaku dengan redha. Itu yang kita nak tak? Susah senang sama-sama. Kan? Bila senang sama, bila susah kena sepak, kena terkajang. Saya dah jumpa isteri tak bekerja, isteri bekerja tapi bekerja biasalah, suami dia pun bekerja. Tiba-tiba suami dia kena stroke, lepas tak lama kena stroke, dah tak boleh jalan dah tu, kena pula implikasi kencing manis, kaki kena potong. Isteri tu minta cerai. Allah, kesian tu kan. Dalam suami tu adik-beradik dia jaga kan. Yang masalah dia sekarang ni, isteri tu tuntut rumah tu pula, padahal rumah tu suami tu beli sebelum dia kahwin. Tu masalah kan. Di situ isteri tak ada hak dah tuntut tu kan. Sebab suami milik rumah tu sebelum dia dah kata, dia nak kira macam atas pencarian, padahal rumah tu milik suami sebelum kan. Ada kesian. Saya jumpa suami tu, dah meninggal. Ini cerita 10 tahun dulu ni 10 tahun dulu kan. Saya pergi tengok, Allah bang, kena potong kaki dia bang. Akak macam mana dah, dia minta saya lepaskan dia, dah lepas malas saya dah kan. Mula-mula sembang macam tu lah. Jadi di situ dia kata isteri kenalah setia bersama-sama suaminya kan, menerima apa jua keadaan dia tu. Kalau asal kaya tiba-tiba jatuh sederhana atau jatuh fakir. Namun jika kesempitan yang dilalui oleh suami itu makin teruk sampai tahap papa gedana, dah tak ada apa dah kan, rumah dah jual, apa semua turun. Ini cerita Kasim Selamat mula-mula duduk banglo atas, lepas tu rumah kecil sikit, lah bawah rumah bawah rumah pun tak boleh bayar sewa kan. Dia sampai tahap macam tu, itu kira dah papa gedana lah tu, apa bentara kan, gadai saxophone dia kan.
Jadi isteri boleh minta fasah dari suaminya. Tapi kalau dalam cerita Kasim Selamat tu, ibu mertuaku tu bukan isteri minta fasah, tetapi dapat telegram palsu isteri mati beranak. Betul tak? Kan? Itu mak mentuanya kerja tu, kan? Ya, kalau dah sampai suami tu dah tak boleh apa dah, dah tak ada apa dah, papa kedana dah, orang kata dah tenggis selas pinggang, maka isteri boleh, boleh minta fasah waktu tu, kerana suami dah tak mampu langsung nak bagi sediakan nafkah untuk dia. Jadi jika isteri minta fasah dalam keadaan suami papa kedana tadi tu, dah tak mampu sediakan nafkah, walaupun nafkah level orang fakir miskin pun suami tak mampu, kan? Maka hakim mesti menerima tuntutan itu dan memisahkan mereka berdua. Fasah ni adalah kuasa hakim, bukan suami, Walau bagaimanapun, tindakan tersebut diambil selepas suami tidak mampu memberi nafkah sekurang-kurangnya 3 hari. Dah papa kedana, makan 3 hari tak dapat, tak makan 3 hari, 3 hari puasa, minum air pahit je, isteri pun minum air pahit je, kan? Kalau bulan puasa tu okey lagi, pergi surau, pergi masjid, ada makan kan, ada makan. Setengah masjid, macam masjid negeri Selangor, bermula 1 Ramadan lagi sahur disediakan, sahur disediakan. Jadi dia kata kena tindakan tu selepas 3 hari suami tak mampu bagi nafkah, suami yang papa kedana tadi. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak mampuan suami itu kerana kesempitan tersebut mungkin akan hilang dalam tempoh itu, kan? Dalam masa 3 hari tu kena selesaikan. Kalau dah melarat susah jugalah, kan? Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya fir rajuli la yajidu ma yunfiqu ala imraatihi qala yufarraqu bainahuma. Maksud dia, Nabi bersabda tentang seorang lelaki yang tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan nafkah kepada isterinya. Jadi Nabi sebut apa? Pisahkanlah mereka. Jika tak mampu langsung, kan? Namun apabila isteri itu redha, dia kata tak apalah, susah pun tak apa, saya tetap bersama dengan suami, kan? Saya tetap bersama, walaupun dia redha sekalipun, dia tidak menghilangkan hukum dia boleh minta fasah tu, dia masih boleh minta fasah selepas itu, walaupun dia kata dia redha dalam papa kedana tadi pun, tidaklah dengan dia redha tu tak boleh minta fasah dah, tak, dia boleh minta juga selepas pada itu, kerana apa? Kerana mudarat yang disebabkan ketidakmampuan suami tadi memberi nafkah, dia akan berlaku setiap hari, betul tak? Asal 3 hari, tapi esok pun sama juga, kan? Sampai hari yang kalau kata isteri kita tak pernah redha, tapi sampai satu tahap dia tak redha, dia kata dia nak fasah juga, maka boleh, tetap boleh walaupun dia redha. Sebab itu dia ada hukum dia tersendiri, katanya, wallahu a'lam. Kita tangguh dulu yang tu, insya-Allah kita sambung nanti, apa pula ceritanya kalau tiba-tiba suami dia dah mampu bagi nafkah yang tahap orang yang fakir miskin. Adakah isteri boleh minta fasah atau tidak? InsyaAllah nanti kita sambung.